Pernahkah Mursyidul Am PAS Allahyarham Tok Guru Nik Aziz menggunakan kenyataan-kenyataan begitu terhadap rumah-rumah ibadat? Pada hemat saya, daripada ingatan saya, ketika Allahyarham Tok Guru Nik Aziz masih hidup lagi, beliau telah menyarankan supaya rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa saling memahami satu sama lain dan juga adanya sikap tolak ansur di antara satu pihak dan pihak yang lain. Ya, memang betul Jelutong. Arwah Tuan Guru Nik Aziz memang bawa satu sikap yang sangat betul ansur. Boleh tengoklah di Kelantan tu, dua patung Buddha terbesar dalam Asia ni, antara yang terbesar. Satu yang duduk, satu yang baring. Sampai macam itulah tolak ansur. Dan janganlah lupa, atas toleransi yang samalah orang-orang Melayu ni terima migran dari negara China dan India ni yang masuk ke Malaysia, yang dibawa oleh British ni, berasimilasi dalam masyarakat yang membentuk negara Malaysia sekarang. Dahlah kita terima, kita bagi kerakyatan bebas untuk amalkan kepercayaan dan budaya masing-masing. Ini sejarah kan? Itulah tolak ansur. Tapi ni Jelutong, hang tahu tak data terkini berapa biji kuil yang ada dalam Malaysia yang sah dengan yang tak sah? Mengikut carian aku lah, dari program Dharma Madani yang baru-baru ni tu, sebanyak 1000 buah kuil yang sah ni. Lebih kurang lah. Hang tahu yang belum sah berapa? 2500 biji yang belum sah taraf dia. Jadi kalau kita total berapa? 3500 biji. Kalau kita nak compare dengan pecahan kaum di Malaysia, orang India berapa persen? Kaum India 6.5% bersamaan dengan 2.01 juta orang. Ini laporan dari dosen. Jadi berapa jumlah masjid yang ada dalam Malaysia? Hanya 6,500 ke 6,800 biji. Berapa pecahan kaum orang Melayu dan Bumiputera? 70% dari 34 juta rakyat Malaysia ni. Masjid baru 6,800 biji. Kuil 3,500 yang sah dengan yang tak sah. Separuh. Bagi pandangan aku lah, kalau ikut ratio pecahan kaum ni, nampak tak kena kat situ. Dan selama ni orang Melayu diam je. Bukankah itu juga adalah tolak ansur? Lagi satu aku nak tanya Jelutong, pernah tak penguat kuasa merobohkan kuil yang sah taraf ni? Kalau ada yang roboh pun, ada tak yang tak berganti? Dan pernah tak orang Islam hidup kacau, ganggu, masuk campur dalam agama lain? Isunya kat sini bukan pasal pembinaan haram ni. Isu yang patut kita semua tengok adalah status tanah untuk pembinaan kuil ataupun apa-apa rumah ibadah. Kalau status tanah milik sendiri, persendirian, go on, tak ada masalah. Tapi kalau tanah orang, tanah rizab, di bawah perlembagaan mana yang membenarkan pembinaan rumah ibadat ni? Atas tanah rizab ataupun tanah orang ni? Setahu akulah, flow untuk membina mana-mana rumah ibadah, dia bermula dengan cadangan, kelulusan, kebenaran merancang. Mesti kena pasti dulu status tanah yang kita nak bina apa-apa rumah ibadah tu. Bukan main serbu langgak ikut suka. Kan kita ada agensi pejabat tanah, penguat kuasa, PBT dan sebagainya. Takkan aku pula nak kena ajar macam mana nak membina sesebuah rumah ibadah. Ikut peraturan, ikut flow, ikut undang-undang. Itu isu dia. Bayangkan hang ada tanah, lepas tu orang lain mai pacak buat rumah ibadat, tak kisahlah kuil ke tokong ke, atas tanah hang. Lepas tu bila hang tengok orang buat, hang kata keluar, depa minta pula pampasan. Serius, aku tak faham akta mana yang depa pakai, undang-undang mana yang depa pakai. Jadi Jelutong, ini bukan soal agama ataupun kaum. Ini adalah soal moral dan perlembagaan. Nak ikut ke nak langgar? Kita negara yang ada undang-undang di bawah perlembagaan Malaysia. Ikut sajalah undang-undang. InsyaAllah selamat. Atas tolak ansur kami ni, janganlah tolak kami beransur-ansur. Ada faham Jelutong? Hidup merawit Tok Guru Nik Aziz lah apa semua bagai.